Sebab kalau boleh lagi cepat, apa salahnya? Betul tak? Kenapa kita nak tunggu setahun? Kalau kita ada teknik, kita boleh dapat benda tu dalam masa 5 hari. Baik kita guna teknik tu. Macam mana kita nak guna teknik tu? Kena ada knowledge yang saya share ni. Amal tau puan. Cuba kita dapat result. Okey tuan-tuan, sahabat-sahabat saya, ni saya nak tunjuk dekat tuan-tuan macam mana cara untuk kita nak prepare makanan waktu kita workout selepas workout. Penting untuk kita punya makanan ni high protein. High protein itu penting, okey? So kita boleh beli ikan macam ni. Kenapa saya cakap ikan? Sebab ikan ni dia adalah satu sumber protein yang mantap, yang padu dan juga dia low fat ikan. So kita boleh ada ikan. Lepas tu tadi saya dah ada beli nasi lah satu set nasi ni, tapi nasi ni dia bukan protein sajalah, dia ada carbs dan ada 2 ketul ayam dalam ni yang padu. Ini makanan ni khas untuk makanan lepas workout lah. Sebab kita workout saja, kita kalau workout 10 jam pun tapi makanan kita tak jaga, tak ada kebaikan kat situ, tak ada result dekat situ. Ingat tuan-tuan, kita nak result, kita simple dan ada result yang padu. Kita tak nak buat benda-benda complicated tapi result kecil, tak ada function benda tu. Okey, jom saya nak tunjuk macam mana kita nak prepare ikan dahulu. Okey, ni ikan. Nak prepare dia macam mana, senang je. So kita dah buka ikan ni, kita basuh sikit. Kita basuh dia. Kita cuci kotor-kotor dia, darah-darah apa ni semua. Okay. Berapa harga ikan ni? Ikan ni pun harga dia boleh tahan juga. Hardcore kat tuan-tuan. RM9.26. Macam ni RM9.26. Tapi tak apa. Sebab protein dia tinggi, tak ada masalah. Ingat tuan-tuan, duit kita kita kena keluar untuk benda-benda yang value tinggi saja. Kita jangan keluar untuk benda-benda yang value rendah. Ni salah satu, ni ada satu jutawan ni ajar dekat saya benda ni. Dia kata duit kita must pastikan setiap sen duit kita yang kita keluar semuanya ada value. Okay? Saya ni tuan-tuan, saya asal daripada keluarga susah. So saya kena belajar banyak benda baru untuk nak ubah hidup, nak ubah saya punya nasib. So ni antara benda-benda yang penting, so saya kongsi sekali dengan sahabat-sahabat saya, dengan tuan-tuan semua ni. Okay? Ni untuk kita orang lelaki, bila kita buat workout, kita kena makan protein tinggi. Okay? Biar hidup kita ni penuh dengan value, tak apa. Sebab dengan value lah benda-benda baik yang lain semua akan datang. Okay? Okay tuan-tuan, so siap, settle. Ikan kita dah ready, okay? Jom. Nak masak dia macam mana? Senang je. Jom saya tunjuk. Okey tuan-tuan, sahabat-sahabat saya, kita dah buka api. Api dia rendah, Jangan api kuat. Okey, api rendah. Kita punya ikan ada kat sini. Minyak, kita menggunakan minyak kelapa. Okey, guna minyak kelapa. Minyak kelapa ni bagus untuk kesihatan. Api rendah, ambil ikan. Simple je nak buat ikan ni, senang. Okey, kita letak ke atas tu macam tu. Siap. Berapa lama nak buat ikan ni? Lebih kurang 10 minit. Ikut kepada kita tengok ikan ni, kalau nampak dah okey, kita boleh angkat dah. Okey. Dia nak masak ikan tak lama. Sekejap je. So, tuan-tuan. Penting tuan-tuan. Workout, kita workout. Makan, kita jaga. Dan bila makan, kita makan makanan yang khasiat. Bukan makan makanan yang sebarangan. Sebab, apa guna kita workout, kita letak kita punya tenaga banyak-banyak untuk habiskan satu session 1 jam tu all out, tiba-tiba makan tak jaga, sayanglah, rugi. Okay?
Kita tak nak buat benda-benda yang merugikan. Semua benda yang kita buat adalah benda yang menguntungkan, tuan-tuan. Semua benda adalah benda yang menguntungkan setiap detik, setiap saat. Bukan merugikan. So kita relax kejap biar ikan ni masak secara penuh dulu. Okey, sementara ikan ni masak tuan-tuan, apa kita buat? Kita prepare kita punya makanan yang lain. Kita potong mangga sikit. Okey, ni mangga ni daripada mangga pokok saya. Nama dia mangga apple So mangga ni bagus untuk natural sugar, tuan-tuan. Gula kita tak payah makan banyak sangat. Sumber gula kita, sumber manis kita adalah daripada buah-buahan. Apa dia orang kata, benda natural lah. Ya. Buah ni macam mana pula cara nak makan buah, tuan-tuan? Cara nak makan buah, 1 hari 1 biji. Dah bagus. Sementara ikan kita ready, kita potong buah. Kita preparekan buah, okey. Badan yang sihat bermula dengan pemakanan yang sihat. Bila kita jaga pemakanan kita, badan kita akan jadi sihat. Jadi sangat penting untuk kita jaga pemakanan kita. Kita boleh ada cheat day, tuan-tuan. Tak ada masalah, cheat day, no problem. Tapi apa? Tapi cheat day tu tak boleh selalu. Macam saya, cheat day saya hari Jumaat sahaja. Okay, siap. Okey, tuan-tuan, sementara kita tengok ikan kita ni siap. Okey, sementara kita tunggu ikan kita ni siap, kita prepare kita punya sumber fiber Sumber fiber kita daripada apa? Daripada mangga, buah mangga. Nampak? Rosak ni. Yang rosak kita tak payah kita ni letak sebelah. Kita ambil yang elok je. Banyak rosak ni. Okey, ini adalah sumber apa ni? Ini adalah sumber fiber kita. Okey. Okey, sementara kita tunggu ikan kita masak, kita prepare sumber fiber kita, api rendah. Api kecil Api kecil. Bila kita jaga pemakanan kita, tuan-tuan, body kita akan jadi padu. Body kita akan jadi padu. Penting untuk kita makan real food. Makan real food.
Saya daripada kebun saya mangga ni dia bukan, dia season tuan-tuan. Kalau tuan-tuan nak beli pada saya mangga boleh, tapi dia season lah. Nanti bila ada apa, bila musim mangga saya beritahu kat tuan-tuan. Tuan-tuan boleh beli pada kebun saya. Ni nama dia mangga apple. Ni salah satu produk lah, tapi produk utama saya daripada kebun saya adalah madu kelulut. Tu saya jenamakan dia superfood honey. Madu kelulut ni khasiat dia power tuan-tuan. Apa khasiat dia? Khasiat dia utama adalah untuk apa tau? Untuk immunity. Oh, mangga ni nampak padu ni. Mangga ni memang padu betul ni. Okay, mangga ni apa dia? Mangga ni sumber serat. Sumber fiber. Sementara kita tunggu ikan kita ready, kita prepare mangga, buah. Sumber serat Okay, ikan kita pun nampak macam dah okey dah ni. Okay, api slow, api tak payah kuat. Okay, kita check ikan kita. Okey tak? Api dia tak payah kuat api slow je. Okay, nampak macam padu kat ni. Api dia pertengahan, jangan slow sangat, dia pertengahan. Kita nak dia masak betul-betul lah. Ikan sedap ni, jenahak ni. Jenahak dia padu lah. Okey, lepas tu tuan-tuan, yang mana nak betul-betul macam super sihat tu kan. Ikan boleh ambil ikan yang ada sisik lah. Ambil ikan ada sisik. Ikan ada sisik ni memang betul-betul power dia, padu dia. Tak garam sikit. Garam sikit. Ikan ni sumber protein yang padu, yang memang solid lah. Okey tuan-tuan, ikan kita dah nak siap dah ni. Saya ingat dah siap dah ni. Okey, ikan kita siap. Ready. Okey, ikan kita pun dah siap. Kita ambil nasi. Nasi kena adalah sikit sini sumber karbohidrat. Mak sah. Ada orang cakap bila kita makan ayam kita jangan makan ikan. Macam apa daging apa semua kan. Kalau ada ayam kita makan ayam saja. Kalau makan ikan kita makan seafood saja. Ada orang cakap macam tu tapi tak ada masalah. Boleh je, no problem. Yang penting pemakanan seimbang. Okay, so dalam ni ada ayam, ada nasi dan ada ikan. Okay, kita simpan balik. Dan ada buah. Siap.
Okey tuan-tuan, petua untuk nak dapat badan yang kuat, badan yang sihat, badan yang kuat, yang sihat, yang padu. Apa dia tuan-tuan? Kita kena mandi dulu sebelum makan. Ya. So lepas kita dah mandi, baru kita makan. Elok, jangan kita makan dulu lepas tu mandi. Benda tu tak bagus. Okey, jom. Kita punya kita punya fiber dekat sini, mangga, dan juga kita punya holistik lah, makanan yang solid lah dekat sini. Okay, campur semua ni, okay, power lah, padu lah. So ada ikan ni apa, protein, ada ayam ni pun protein juga, nasi ni karbo, ada sayur sikit, sayur ni fiber, tapi fiber kita banyak daripada mangga. Jadi tuan-tuan dan juga puan-puan, bila kita makan buah, syarat dia tu apa? Syarat dia kita kena makan buah ni, lepas tu kita kena biar dia sebati dalam perut kita 20 minit dulu. Tu petua dia. Biar dia dalam perut kita 20 minit, biar dia ada layer, baru kita makan. Kita punya nasi, kita punya ikan, kita punya ayam, protein-protein ni semua. Kita tak boleh campur sekali. Tak boleh kita makan nasi ni apa semua, kita makan ikan apa semua dulu, lepas tu baru makan buah. Tak boleh. Tak ada function. Ingat tuan-puan, kita nak benefit, kita nak manfaat yang optimum. Kita tak nak buat sesuatu hanya sekadar buat. Kita nak buat ada result. So untuk dapat result yang power, untuk perut yang elok, untuk badan yang sihat, kita makan buah dulu 20 minit rehat. Biar dia go down dulu apa semua makanan tu, lepas tu baru kita makan nasi. Okey, jom bismillah. Oh, bestnya. Sedapnya mangga apple ni. Tuan-puan, bila tuan-puan makan, make sure tuan-puan ikut kapasiti badan tuan-puan. Jangan ikut kapasiti badan orang lain. Okay? Kenapa? Sebab contoh macam saya workout, lepas tu saya pergi buat kebun, lepas tu saya pergi sana, pergi sini. So kapasiti badan saya perlu banyak kalori. Saya punya bench kalori tu, maksudnya saya punya neutral tu besar, tinggi tau. Tuan-puan mungkin yang kerja office apa semua, keperluan kalori dia, bench dia tu rendah. Jadi jangan bukan saya sajalah, jangan follow orang lain, follow badan sendiri. Baru tuan-puan akan tahu keperluan kalori yang elok. Okay? Saya ada satu app ni juga. Nanti saya share app ni dalam video ni. Boleh guna app ni jugalah. Bila dah guna sebulan 2, tuan-puan akan tahulah kalori tuan-puan macam mana apa semua. Sebab saya workout, macam-macam lah macam saya cakap lah. Jadi tuan-puan ingat, bila kita nak tubuh badan yang sihat, yang padu, apa yang penting? Yang penting adalah kita kena tahu badan kita. Macam mana nak tahu badan kita? Kita start dengan log pemakanan. Dalam satu app ni, saya akan bagi app ni. Kita log. Contoh, makan roti canai, berapa kalori. Makan nasi lemak, berapa kalori. Makan ayam goreng, berapa kalori. Dan kita tahu. Lepas tu masuk dengan kita punya berat badan, masuk dengan kita punya BMI tinggi apa semua kan. Then dia akan bagi tahu, oh okey, badan kau keperluan kalori sehari 2,500. Kalau tuan-puan nak kurus tanpa exercise, makan kalori 2,300. Dan boleh kurus tanpa exercise. Sebab apa? Sebab nama dia kalori deficit. Tu nama dia kalori deficit. Exercise saja tanpa jaga pemakanan, result tu dapat. Oh, dia tupai burung. Result tu dapat, tapi slow lah. Kita nak result yang optimum. Kita nak optimum, tuan-puan.
Sebab kalau boleh lagi cepat, apa salahnya? Betul tak? Kenapa kita nak tunggu setahun? Kalau kita ada teknik, kita boleh dapat benda tu dalam masa 5 hari. Baik kita guna teknik tu. Macam mana kita nak guna teknik tu? Kena ada knowledge yang saya share ni. Amal tuan-puan. Cuba kita dapat result. Okey tuan-puan, dah 25 minit. Ya. Buah, so fiber dah masuk dalam perut 25 minit. So sempat perut kita untuk proses. Sekarang ni jom kita makan makanan utama. Saya dah lapar yang teramat. Bismillah, kita start dengan ikan kita dulu. Sumber protein yang paling padu. Oh, sedap tuan-puan. Kok padu. Ikan adalah antara sumber protein yang sangat sihat. Sebab apa sihat? Sebab dia dalam kategori lean protein. Daging pun bagus. Daging kambing semua tu bagus. Tapi lemak dia tinggi. Ikan ni dia lean protein tau. So fiber dia, oh sedap. Function dia tinggi. Khasiat dia padu lah. Baik tuan-puan, jadi sampai situ saja video untuk kali ini. Untuk tuan-puan yang nak beli makanan-makanan natural, ya, makanan sihat, makanan original, makanan pure, daripada kebun saya, antara produk nombor 1 lah, produk utama adalah madu kelulut. Saya ada madu kelulut tu. So kalau tuan-puan nak beli, bolehlah visit website saya, visit kebun saya ataupun visit TikTok. Dalam TikTok shop kita ada maklumat pasal Panggia Natural Shop. Saya ada TikTok shop daripada TikTok shop untuk barang-barang kebun saya. Saya sertakan link nanti. Terima kasih tuan-puan. Hassan Al-Habsyi. Saya doakan tuan-puan sejahtera, baik, sihat, sukses, padu, jaga makan, jaga kesihatan, sentiasa padu, sentiasa steady. Ingat, tubuh badan yang sihat, tubuh badan yang kuat datang daripada gaya hidup yang sihat, pemakanan yang sihat, makanan yang berkualiti. Terima kasih. Hassan Al-Habsyi.